Saya bisa jumpa dua benda pelik sepanjang hidup ni dalam bulan Ramadan. Yang pertama, satu sekolah dengar, tak mau abang kawanan kamera banyak mana ni. Sila abang di pasaran nampuin. Tuan-tuan bukan tak apa, tuan-tuan kira orang cakap lah. Ustaz jangan takut kami bersama Ustaz. Taubat tak percaya lah, dia kena mampu tuan-tuan. Banyak dah lagu tu. Cakap Ustaz kami bersama Ustaz, Ustaz tak kenal, Ustaz kenal dengan ikut orang. Ada satu sekolah, Ustaz dia ada telefon saya. Dia kata Ustaz, bila beri nak main ceramah di sekolah kami, dia kata siapa Ustaz, kau kenal anak kawan. Siapa? Dia kata haram semua, dia kata ada budak-budak kami ni tak puasa. Dia kata bukan dekat kolak tu yang tak puasa, berlambak lagi yang tak puasa. Dah, dia kata dengar dah pergi habis. Tak puasa. Sekolah mereka ni dekat kampung Siam. Budak-budak Siam tu, budak-budak Siam puasa, nak tahu apa? Bawa lah bekal main, taklah bekal dekat tempat tu. Hak budak-budak Melayu ni dah tak puasa. Tutup makan nasi Siam. Nasi Siam. Saya kata pelik apa? Dia kata mau tak pelik. Dia kata budak Siam tu bukan main dengan tu. Main dengan ustaz. Nasi saya orang curi. Ustaz tu kata siapa curi? Tak tahu, tak kena cari. Dah pergi cari nasi tu kerja pula aku ni. Dia kata macam-macam aku nak kena fikir. Nasi aku nak fikir. Dah, dia kata curi nasi tak apa. Tapi daging tu daging babi. Dia kata. Dah tak puasa. Balik nasi Siam. Siam tu buat main pula daging babi. Ustaz tu kata kat saya, Ustaz mana ceramah tak? Saya kata tu nak minta tajuk apa? Hukum makan daging babi lah. Dah tahu kata haram. Dia tak main syarat saya pun pergi ceramah. Bulan Ramadan pergi ceramah, habis ceramah apa? Dia pun panggil budak Siam tu lah. Dia cakap, tak Siam tu pun kata siapa makan nasi saya tu. Nak abang daging tu daging babi. Jadi tak no, kena minum banyak kanak no. Siam tu dah duk ajak sama pun. Siam tu duk ajak sama pun. Siam tu kata tu tak no, kena minum yang kanak ni lah. Betul Ustaz tu boleh pegang baik. Dia kata siapa yang curi nasi kawan kita ni, saya jumpa saya dekat bilik sekian-sekian. Mat, kita nak bincang. Saya pun masuk dalam bilik tu. Kalau Ustaz kerja, mat, 3 orang. Budak Melayu. Budak Melayu 3 orang. Mat, tengok saya ni nak kesian satu, nak tergelak tu. Mat, Ustaz tu pun dia tak bagi cara, dia balas juga orang. Dia kata hampa dah tak puasa, dah dosa dah satu. Kedarak daging babi pula. Ustaz tu sebut maksudnya babi pula. Duk tangan duk belakang 3 orang. Muka serius. Oh tak makan daging babi muka tu dia. Dia pening kot je nak. Tu Siam tu pun ada. Siam tu pun cakap sama tak boleh tak puasa dosa. Siam tu tak dosa. Masuk neraka. Masuk neraka. Neraka dia kata masuk neraka. Sebab tu orang pulang neraka dia tak takut masuk neraka. Dia kata masuk kot neraka, keluar kot nani dia kata. Siang tu kata masuk neraka. Bukan daging babi masuk neraka. Itu dia siang tu kata kena menunjuk tanah. Sudah tu yang pertama. Yang kedua saya jumpa satu masjid saya pergi tazkirah. Iftar jamaah makan sedap. Rupanya Ahmad buat kenduri tu toke judi. Dia kata nak buat macam mana Ustaz kami? Bukan hampa tahu. Contohlah orang nak main nak tajak masjid ni. Masjid Nadwa ni. Saya nak main bagi 3 malam. Ada masjid nak tanya ni bid apa? Ada nak tanya Ustaz? Bagi orang pula tulis pula bahawa tu bid halal bid haram. Mana kita tahu? Orang main nak pergi 10,000. Alhamdulillah. Orang kita nak tanya ni duit apa dia? Iftar jamaah buat je dah. Berapa malam yang ada? Benar tak? Cepat tu. Satu malam tajaan berapa tu? 1,000. Makan apa? Special lah. Chicken chop lah. Selalu satu malam berapa orang main buat ulang?
Dia ramai tu 60-70 tu kira ramai. Dia bukan macam dulu ramai lagi. Lah ni 60-70 tu dah bukan ada yang nak puji masjid tentang rupa Dubai dah. Kira ramai. 60-70 tu ramai apa bukan? Dulu ramai. Pasal dulu kalau nak makan sedap masjidnya. Orang dulu kan susah. Nak makan sedap masjid dia dulu. Tuan-tuan dulu kalau buka puasa ni tuan-tuan nak cari beza dulu ni. Saya ni umur 33. Kalau nak makan sedap dulu Ramadan baru kita jumpa Fajri. Lah hari-hari boleh makan Fajri. Dulu Ramadan baru jumpa saya keladi nasi kabu. Dulu kan. Lah hari-hari boleh makan. Sebab tu dulu moreh mentabak ni Ramadan. Lah hari-hari boleh makan tabak. Dulu kan kalau abang moreh mentabak ketat masjid tu. Lah moreh orang kata makan balik jika ucap tak lah makan. Tu dulu. Lah ni punya belagak. 70 orang tu kira ramai. Maka insya-Allah dah sedap lari 1000. Tuan-tuan ada pergi sangit jangan dia cakap banyak kan. Dah pergi sangit komplain macam dia pergi 1000. Sangit bila orang buka tabung iftar jamaah ni sekali tu buka dia pergi sangit tu sebulan. Tu pun dia komplain nak mampu. Kena malam tu pula ada bawa kurma telur. Boleh bukan? Telur 4 hari je. Mula-mula telur tak kicap. Hari pertama. Hari kedua sampai telur. Semalam telur mazak lemah. Hari ni kurma telur. Banyak kita hantu raya telur boleh bukan? Padan dengan hang dah panggil. Orang jemput telur tu mazak tu. Padan hang ni ayam suam segelas. Kurma biji lah sangit tu. Kurma pun bukan elok yang kota yang sama ni dah. Kurma pun dah kulit pedut macam kulit telur hang tu. Kurma tu kecut betul-betul kulit macam telur hang. Bila tengok tak kurma tu. Nanti tengok naik kat tuan-tuan dia habis oleh tuan-tuan. Buat balik seorang biji belok dan kurma teretak tepi telur mak lebih kurang lah. Kulit telur kulit kurma tu. Padan kurma tu yang dah kena sangit. Orang mau jamu nasi kurma telur Allah tu.